Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurina binti Zaglan dari SK Sri Pulai Perdana, Johor Bahru, Johor. Inovasi yang saya hasilkan bertajuk Arabic is Fun merupakan aplikasi interaktif bahasa Arab berasaskan platform Canva AI bagi memperkasa penguasaan bahasa Arab tahap 2. Arabic is Fun dibangunkan bagi membantu murid mempelajari bahasa Arab dengan lebih menyeronokkan, interaktif dan digital. Aplikasi ini menggunakan Canva AI untuk menjana latihan, grafik dan kuis secara automatik berdasarkan tema dan kalimah dalam DSKP Bahasa Arab tahun 4 hingga tahun 6. Melalui reka bentuk yang bersedia pengguna, murid-murid dapat belajar secara kendiri atau kolaboratif dalam suasana pembelajaran abad ke-21. Keep, bagaimana keep pun? Okey, baik semua. Bagaimana kalipun? Sahih, as-salim. Betul. Okey, baik semua. Asalun, mana asalun? Singa. Sahih. Hayawanun kabirun filun. Asal itu. Baik. Semua. Ada surah Al-Mustawa Tsani. Mana Al-Mustawa Tsani? Level 2. Kabir. Mana Sahir? Mana kabir? Antara kelebihan utama Arabic is Fun ialah: pertama, menarik dan interaktif, yang mana setiap topik diperkaya dengan grafik AI dan aktiviti permainan. Kedua, ia mudah diakses, boleh digunakan di telefon pintar, komputer ataupun tablet. Ketiga, ia menjimatkan masa guru. Latihan dan bahan dapat dijana secara automatik menggunakan Canva AI. Keempat, ianya selari dengan dasar pendidikan digital KPM yang menggalakkan penggunaan teknologi AI dalam PDP. Seterusnya, ia boleh dikongsi melalui pautan Canva dan bahan boleh diguna semula oleh guru-guru di sekitar sekolah ataupun daerah. Inovasi ini berpotensi dikomersialkan melalui pembangunan modul digital yang mana Arabic is Fun ini boleh dijual kepada sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Seterusnya, latihan bengkel Canva AI untuk guru bahasa Arab. Ini adalah supaya mereka boleh menghasilkan mengikut kreativiti masing-masing. Seterusnya, perkongsian digital melalui platform D5, Telegram atau laman rasmi sekolah. Dengan kos pembangunan yang sangat rendah, Arabic is Fun ini mampu menjadi modul PDP digital bahasa Arab yang lestari dan berimpak tinggi. Inovasi Arabic is Fun menjadikan pembelajaran bahasa Arab lebih mudah, menarik dan menyeronokkan. Semoga inovasi ini menjadi inspirasi kepada warga pendidik untuk terus berinovasi demi kecemerlangan murid-murid di sekolah masing-masing. Sekian, terima kasih.